This call is now being recorded. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membentangkan tajuk inovasi saya Fik Nova, platform digital pembelajaran 5 kaedah Fik utama. Terdiri daripada 4 ahli inovasi, saya sendiri Siti Nurhusna, kawan saya Aisyah Humaira, Dr. Muhammad Hidayat dan Dr. Noiza. Pertama sekali, isu dan permasalahan. Yang pertama, pembelajaran kaedah Fik sering dianggap sukar. Yang kedua, kaedah pengajar tradisional kurang interaktif. Yang ketiga, pelajar kurang memahami aplikasi kaedah Fik. Yang keempat, kekurangan platform digital khusus berkaitan kawat fikiran. Dan akhir sekali, pelajar kurang motivasi dalam pelibatan aktiviti semasa PDP. Justifikasi kepulauan inovasi menyokong pembelajaran digital abad ke-21, membantu pelajaran kendiri secara fleksibel. Yang ketiga, menjadikan pembelajaran Fik lebih menarik dan praktikal. Objektif inovasi yang pertama sekali meningkatkan kefahaman pelajar. Yang kedua, menjadikan pelajaran kaedah Fik lebih menarik, interaktif. Yang ketiga, mengintegrasikan teknologi digital. Yang keempat, membantu pelajar mengaplikasi kaedah Fik dalam situasi harian. Dan akhir sekali, menggalakkan pelajaran kendiri dan secara fleksibel. Konsep inovasi yang pertama sekali mengaitkan 5 kaedah utama: al-umum bimaqasidiha, al-yakin la yuzal bisyak. Yang ketiga, al-masyaqqah tajib taysir, ad-darar yuzal, dan akhir sekali al-adab muhkamah. Elemen interaktif yang pertama sekali menggunakan nota digital, video pembelajaran, kuis gamifikasi, infografik, simulasi situasi harian dan latihan kendiri. Inovasi yang dibangunkan pertama sekali inovatif menggabungkan pendidikan Islam dan teknologi digital menggunakan pendekatan gamifikasi dan pelajaran kreatif, visual, interaktif dan berguna, pembelajaran bentuk simulasi situasi semasa. Kebaharuan platform khusus untuk pembelajaran 5 kaedah utama menyediakan pembelajaran kaedah Fik secara digital dan fleksibel. Ciri-ciri utama platform pertama sekali dashboard interaktif, akses mudah dan sistematik, nota multimedia, ringkas, padat dan menarik, kuis gamifikasi, markah dan latihan interaktif, simulasi situasi harian menghubungkan teori dan realiti semasa, dan akhir sekali mobile friendly iaitu boleh diakses melalui telefon pintar. Berikut ada prototipe inovasi Fik Nova. Apa kata pakar? Pandangan Dr. Adnan. Pertama sekali, meningkatkan pelibatan pelajar melalui pembelajaran interaktif yang membantu pelajar kaedah Fik secara lebih praktikal dan menarik, dan akhir sekali selaras dengan transformasi pendidikan abad ke-21 berdasarkan teknologi digital. Impak produk kepada pelajar meningkatkan kefahaman kaedah Fik, meningkatkan minat terhadap pelajaran kaedah Fik, pembelajar lebih fleksibel dan menundukkan kerja bersyarah, membantu PDP lebih menarik, menjimatkan masa penyampaian. Kepada institusi menyokong penjitilan pendidikan Islam dan menghasilkan inovasi pendidikan berimpak tinggi. Keberkesan inovasi sebelum menggunakan Fik Nova, pelajar pasif, suka memahami konsep dan pelajaran berorientasikan teori saja. Selepas menggunakan Fik Nova, pelajar lebih aktif, pelajar lebih menarik, kefahaman meningkat dan mudah mengaplikasi kaedah Fik. Perluasan dan komersial. Pertama sekali, pendidikan tinggi dapat diperluaskan UiTM, PTA, PTS dan Kolej Islam, sekolah SMA, Mahat Tafiz dan sekolah agama, komersial model digital berbayar, subscription pembelajaran dan juga kolaborasi institusi pendidikan. Kelestarian boleh dikemaskan secara berkala dan sesuai dengan trend pendidikan digital. Penutup, Fik Nova merupakan inovasi digital yang mampu mentransformasikan pembelajaran kaedah Fik secara interaktif, fleksibel, mesra pengguna dan selaras dengan pendidikan abad ke-21. Harapan menjadi platform pembelajaran digital yang mampu mengukuhkan penguasaan ilmu Fik dan memperkasakan pendidikan Islam berteraskan teknologi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.